Kalau kita ambil ubat sesama, kita ngantuk. Macam ada magnesium dalam tu? Bukan magnesium. Itu sebab yang ubat semua ubat yang mengantuk tu, maksudnya dia exert action dia dekat otak. Okey. Macam Piriton, dia exert action dekat otak kita. So bila dia exert action dekat otak kita, dia mempengaruhi otak kita. Okey. Dalam erti kata lain, dia mungkin melambatkan pergerakan saraf, pergerakan impuls pada saraf ni, menyebabkan kita mengantuk. Itu kalau ubat yang mengantuk. Faham. Sebab tu kalau macam ubat yang tidak pergi ke otak, macam contoh ubat yang terus pergi ke paru-paru kan, macam salbutamol kan. Salbutamol kita ambil gas tu, kita ambil pump tu kan, dia terus ke paru-paru, dia tak pergi ke circulation kita. Jadi bila dia exert efek dekat paru-paru, dia tidak pergi ke otak kita tak mengantuk. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Semua ubat yang exert dia punya action melalui otak, semuanya akan menyebabkan kita mengantuk. Kebanyakan orang mengantuk lah. Tak semua orang. Macam saya makan Piriton, injection Piriton pun tak mengantuk juga. Bergantung pada badan seseorang.